Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Akilah binti Ahmad Sukiman. Hari ini saya akan menerangkan mengenai BBM atau bahan bantu mengajar. Salah satu bahan yang kami pilih untuk dijadikan BBM adalah poster. Kenapa kami memilih poster? Baiklah. Untuk yang pertama sekali adalah keterampilan bertutur. Kami memilih poster sebagai bahan bantu mengajar kami. Boleh lihat di belakang. Pertama adalah set induksi. Poster rancangan untuk menjana idea murid. Kalau dilihat dalam poster ini terdapat gambar-gambar. Gambar-gambar inilah yang boleh merangsang pelajar untuk menjawab soalan. Murid akan bersoal jawab untuk menyatakan perkara apa yang dilakukan ataupun difahamikan berdasarkan poster yang telah ditayangkan. Yang kedua, yang seterusnya adalah apakah teknik pengajaran yang sesuai. Apabila kita menggunakan poster sebagai bahan bantu mengajar, teknik yang sesuai yang digunakan dalam pengajaran tersebut adalah teknik soal jawab. Di mana seperti yang saya telah bagi tahu sebentar tadi, gambar yang kita tayangkan di hadapan akan merangsang pelajar untuk menjawab dan bertutur. Maksudnya dia tengok gambar yang telah tertera dan telah ditayangkan dan dia menjawab perkara yang difahami ataupun perkara yang dilihat pada poster yang telah ditayangkan. Baiklah, yang seterusnya adalah fungsi poster bahan bantu mengajar. Poster ini dihasilkan menggunakan Canva. Seperti yang kita tahu, Canva adalah satu aplikasi yang mudah untuk menghasilkan poster. Dan poster yang telah dihasilkan ini adalah apabila soalan ataupun soal jawab yang dilakukan oleh guru, dalam poster tersebut kita akan muncul jawapan di bawah poster sama ada betul ataupun salah. Maksudnya fungsi poster ni kita akan buat satu poster dan kita akan mendengar pendapat daripada pelajar dan dari situ kita nak lihat adakah pendapat pelajar tu betul ataupun salah. Kita akan klik satu button, satu butang di mana akan muncul jawapan di bawah poster tersebut sama ada betul ataupun salah. Baiklah. Yang keempat, bagaimana keterampilan bertutur dapat diaplikasikan apabila kita menggunakan bahan bantu mengajar seperti poster. Yang pertama sekali, berdasarkan poster yang ditayangkan, pelajar akan bertutur memberikan pendapat ataupun idea masing-masing lah berdasarkan poster yang telah ditayangkan. Dan yang kedua, dapat menarik minat pelajar untuk lebih yakin bertutur kerana ada visual. Visual yang mampu dilihat dan juga mampu merangsang idea pelajar tu secara spontan. Sebab apa? Kita lihat setiap pelajar ni mempunyai tahap-tahap yang berbeza. Apabila kita menggunakan gambar, dia akan membantu pelajar tersebut untuk menjawab dengan lebih yakinlah. Sebab apa? Benda yang dilihat, bukan benda yang difikir. So benda yang dilihat itulah yang mampu menarik minat pelajar dan juga dapat merangsang idea pelajar tersebut. Kenapa poster ni mampu meningkatkan keterampilan bertutur pelajar? Kalau dilihat pada tayangan dekat belakang, contohnya dalam RPH, iaitu langkah 1, iaitu hubung kait topik dengan set induksi dan juga penerangan nota. Kalau dilihat semua, dekat belakang saya ni merupakan poster, poster yang telah diedit, iaitu berkenaan dengan nota tambahan, mengenai topik pembelajaran lah. Kalau korang tengok semua, kata kerja transitif aktif dan juga contoh ayat kata kerja transitif aktif. Jadi dekat sini poster telah disediakan dengan nota dan juga contoh-contoh ayat. Yang pertama sekali, tujuan poster. Tujuan poster adalah untuk memainkan peranan untuk membantu guru melakukan hubung kait. Maksudnya
berkaitan antara set induksi dan juga langkah 1 yang telah diberikan. Selain itu juga, penerangan nota juga dapat disampaikan dengan lebih jelas. Okey, yang seterusnya, apakah teknik pengajaran yang sesuai bila kita menggunakan poster? Okey, yang pertama sekali adalah sumbang sarang. Okey, sebagai contoh, poster tersebut telah menyatakan contoh kata kerja dalam ayat. Oleh itu, melalui poster juga guru boleh menghasilkan soalan ringkas. Contohnya, murid boleh bertutur menjawab soalan dengan soalan yang telah ditayangkan dekat poster lah. Jadi pelajar dah boleh lihat poster berkenaan dengan nota dan juga contoh. Jadi pelajar boleh menjawab dengan secara langsung dan juga dengan secara spontan. Sebab apa? Dalam poster tersebut telah ditayangkan mengenai nota dan juga jenis. Jadi mampu membantu pelajar dalam bertutur. Okay, yang ketiga, fungsi poster bahan bantu mengajar. Okay, sebagai contoh, soalan ketiga dan keempat menyediakan tempat kosong untuk murid menjawab berpandukan contoh yang telah diberikan. Okay, contohnya Sarah isi tempat kosong buku, Abang isi tempat kosong dan kereta. Gambar dalam poster juga membantu murid untuk memahami. Jadi maksudnya dekat sini, dalam poster tersebut telah diberikan contoh dan juga penerangan berkenaan dengan kata kerja transitif. Jadi pelajar mudah untuk pelajar menjawab soalan dan mengisi tempat kosong. Bagaimana keterampilan bertutur dapat diaplikasikan? Seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi, keterampilan bertutur dapat diaplikasikan dengan apabila pelajar menjawab soalan. Maksudnya soalan telah diberikan dalam bentuk poster, penerangan dan juga contoh dan pelajar dapat menjawab dengan menggunakan lisan. Okey, baiklah. Yang seterusnya, bagaimana poster ni dapat meningkatkan keterampilan menulis. Yang ni kita boleh lihat pada aktiviti pentaksiran ataupun ujian lah yang kita buat dalam kelas. Contohnya yang pertama boleh lihat dekat belakang saya, ini adalah soalan bagi pelajar, iaitu soalan pengukuhan yang mana dekat dalam poster ni sudah disediakan formula cara macam mana kita nak buat ataupun nak bina ayat. Yang seterusnya bagi pelajar untuk pemulihan, dekat sini dalam poster ni soalan yang diberikan adalah pilihan jawapan. Maksudnya gambar yang telah diberikan pada poster tersebut telah membantu pelajar untuk memilih jawapan dengan tepat. Dan tujuan poster tersebut adalah untuk memberi panduan kepada murid untuk menjawab soalan dan alat untuk menilai prestasi pelajar. Melalui poster yang telah dihasilkan, iaitu contohnya untuk pengukuhan, kita telah menghasilkan satu poster yang mana mengikut tahap ataupun prestasi pelajar lah. Bagaimana soalan ataupun latihan yang perlu dibuat untuk pelajar yang lemah, pelajar sederhana dan juga pelajar cemerlang. Jadi poster tersebut perlu mengikut tahap ataupun prestasi setiap pelajar. Seterusnya adalah apakah teknik pengajaran yang sesuai. Yang pertama sekali adalah soal jawab dan juga perbincangan kelas. Guru boleh menggunakan poster untuk memberikan latihan bagi menilai pemahaman pelajar. Melalui poster tersebut boleh membantu pelajar untuk bersoal jawab dengan guru dan juga guru boleh menilailah prestasi setiap pelajar. Setiap topik pembelajaran yang telah dibincangkan. Yang seterusnya adalah kajian kendiri. Poster juga dipamerkan di dalam kelas adalah untuk membolehkan pelajar menggunakan sebagai satu rujukan untuk diri sendiri sepanjang proses pembelajaran. Contohnya, di dalam poster BBM tersebut terdapat formula
Maksudnya seperti yang saya tunjukkan tadi, okey, poster yang telah saya tunjukkan sebentar tadi ada formula, okey, formula sebagai panduan pelajar untuk menulis jawapan. Maksudnya setiap poster yang telah ditayangkan oleh guru ataupun diberikan oleh pelajar mempunyai formula ataupun penerangan. Jadi mudah untuk pelajar menjawab soalan. Okey, dan yang ketiga, fungsi poster dalam bahan bantu mengajar. Okey, yang pertama sekali kita boleh lihat secara jelas. Okey, poster ni sebenarnya boleh menjadikan pembelajaran tu secara aktif. Okey, poster berfungsi sebagai rangsangan untuk melibatkan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Contohnya seperti soal jawab dan juga perbincangan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah bagaimana keterampilan menulis ni dapat diaplikasikan melalui penggunaan poster. Okey, menganalisis maklumat dalam poster. Contohnya, pelajar ni boleh menulis ayat berdasarkan mesej utama dalam poster. Maksudnya, setiap soalan yang ditanya, pelajar boleh menulis. Okey, pelajar boleh menjawab dan juga menjana idea lah melalui apa mesej yang ini disampaikan lah di dalam poster tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Saziah binti Haji Salim. Saya Muhammad Amirul bin Mustafa. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan bahan bantu mengajar yang telah kami sekumpulan hasilkan. Baik, bahan bantu mengajar yang seterusnya yang telah kami hasilkan ialah permainan gamifikasi. Okey, permainan aplikasi Plickers ini boleh digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca pelajar. Okey, sebagai contoh, untuk penghasilan bahan bantu mengajar kumpulan kami telah menetapkan satu topik, iaitu topik kata kerja. Jadi, jom kita lihat bagaimana topik kata kerja menggunakan aplikasi Plickers tersebut mampu meningkatkan keterampilan membaca dalam kalangan pelajar. Okey, baiklah, untuk aplikasi Plickers ini, kami sarankan ataupun cadangkan ia bersesuaian untuk digunakan pada langkah pengejaran aktiviti yang kedua, iaitu untuk menguji kefahaman pelajar. Okey, sebagai contoh, aplikasi Plickers ini akan dipaparkan menggunakan projektor LCD di papan putih dan guru, iaitu kami perlu menyediakan satu set soalan terlebih dahulu sebelum PDP berlangsung. Baiklah, sebagai contoh, untuk menggunakan aplikasi Plickers ini, saya membuat satu soalan ringkas ataupun satu tag ringkas yang mengenai Syafiq dan kitar semula, iaitu menerangkan tentang perbuatan Syafiq yang suka mengitar semula. Di sini teks ringkas digunakan untuk menguji kefahaman pelajar, dan samping itu juga saya terapkan topik yang ingin dipelajari oleh pelajar pada hari ini, iaitu kata kerja, iaitu banyak perkataan ataupun perkataan-perkataan kata kerja yang telah kami sisipkan dalam cerita ringkas dan soalan yang diberikan. Baiklah, berikut merupakan contoh cerita ringkas yang telah kami hasilkan mengenai aplikasi Plickers dan akan dipaparkan di papan putih. Baik, pelajar akan diberikan masa selama lebih kurang 3 hingga ke 5 minit untuk membaca dan memahami petikan teks yang diberikan, kemudian barulah pelajar akan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, apabila pelajar dapat membaca dan memahami, secara tidak langsung kita dapat melihat keterampilan membaca pelajar itu adalah pada tahap yang sangat baik, iaitu ia dapat membaca dan memproses maklumat dengan sangat betul. Baik, setelah pelajar membaca cerita ringkas yang diberikan, guru akan memainkan ataupun menyiarkan soalan yang pertama. Sebagai contoh, berikut merupakan soalan pertama yang telah dibangunkan menggunakan BBM Plickers ini, iaitu soalan pertama, apakah yang dilakukan oleh Syafiq pada setiap petang? Jadi bukan hanya sekadar teks, tapi guru juga menggunakan image ataupun bahan bantu poster dilekatkan bersama Plickers tadi untuk menarik minat pelajar.
Okey, dan secara tak langsung dia dapat membantu pelajar untuk memahami topik yang ingin disampaikan, iaitu tentang kitab semula. Okey, jadi secara tak langsung pelajar dapat memahami jawapan ataupun mengingat peristiwa yang berlaku dalam teks cerita ringkas tadi, iaitu jawapannya B, iaitu mengutip botol plastik dan tin aluminium. Baik, seterusnya untuk soalan yang kedua. Okey, sama juga kita memaparkan aplikasi Plickers tadi. Okey, dan digunakan imej tambahan lah untuk membantu pelajar memahaminya. Okey, bagaimanakah Syafiq menguruskan bahan yang dikutipnya? Okey, jadi jawapannya ialah C, mengasingkan mengikut jenis, iaitu mengasingkan ke dalam tong sampah. Okey, secara tak langsung sebenarnya menggunakan aplikasi Plickers ini kita boleh menambah imej untuk membantu merangsang ingatan pelajar supaya dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, begitu juga dengan soalan ketiga dan keempat. Okey, apakah bahan yang digunakan oleh Syafiq untuk membuat hiasan dinding? Okey, yang keempat, mengapakah rakan-rakan dan guru memuji Syafiq? Okey, di situ konsep perkara adalah konsep yang sama, iaitu menggunakan imej dan pilihan jawapan. Okey, secara tak langsung, kami juga membuat soalan adalah menjurus kepada topik kata kerja. Okey, secara tak langsung di situ bukan hanya keterampilan membaca saja kita dapat kaitkan, tetapi topik kata kerja juga dapat dikuasai oleh pelajar. Okey, bagaimana aktiviti ini dilaksanakan? Okey, sebelum aplikasi Plickers ini dipaparkan, pelajar akan dibekalkan dengan satu set kad Plickers, akan diedarkan kepada semua pelajar. Dan pelajar akan diberi arahan lah, di mana kad Plickers itu mempunyai bahagian A, B, C dan D. Sebagai contoh, bila soalan pertama itu berjalan, pelajar ingin memilih jawapan A, jadi dia perlu mengangkat A di sebelah atas. Ataupun contohnya B sebelah atas, pelajar perlu memusingkan kad Plickers tersebutlah. Jadi semua pelajar perlu melakukannya serentak, bergantung kepada pemilihan jawapan masing-masing lah. Di situ kita dapat menguji fokus pelajar, iaitu sambil ia bersaing untuk menjawab siapa paling cepat, dan ia juga menguji fokus pelajar untuk memilih kad yang mana lebih betul. Tugas guru pula, peranan guru mengeluarkan telefon bimbit dan mengimbas secara keseluruhan pelajar untuk mendapatkan jawapan, respon balas daripada pelajar. Dan apabila semua kad jawapan telah diimbas, satu graf akan terpapar untuk menunjukkan markah setiap pelajar. Baiklah, saya akan menerangkan tujuan Plickers ini dihasilkan. Yang pertama, tujuan Plickers ini dihasilkan adalah untuk menyediakan satu aktiviti pengajaran yang menyeronokkan dan berkesan untuk menguji kemahiran membaca pelajar lah. Seperti yang saya terangkan tadi, pelajar membaca terlebih dahulu untuk memahami maklumat, kemudian pelajar menjawab soalan-soalan yang diberikan berdasarkan soalan ataupun petikan teks yang telah pelajar baca. Yang kedua, apakah teknik pengajaran yang sesuai untuk digunakan bersama BBM Plickers ini? Teknik pengajaran yang sesuai, yang pertama ialah main peranan. Sebagai contoh, setiap pelajar harus membaca teks yang dipaparkan dengan senyap. Kemudian pelajar perlu menjawab soalan yang dikemukakan berpandukan teks yang dibaca. Maksudnya, main peranan kepada semua pelajar. Pelajar perlu memain peranan masing-masing untuk membaca dan memahami, kemudian menjawab soalan yang diberikan secara baik. Secara tidak langsung, hal ini dapat menguji keterampilan membaca pelajar, iaitu sambil bermain dengan berkesan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah fungsi bahan bantu mengajar yang menggunakan aplikasi Plickers ini. Yang pertama, ia dapat mewujudkan pembelajaran aktif dan belajar sambil bermain dalam bilik darjah lah. Di mana sebagai contoh, BBM Plickers ini dapat menarik minat murid untuk bersama-sama memberikan tumpuan semasa PDT
iaitu ia dapat mewujudkan satu suasana pembelajaran yang menyeronokkan lah, iaitu pelajar tidak mudah bosan, di mana kita melibatkan semua pelajar secara aktif. Okey, yang kedua, ia juga dapat membantu memberikan keyakinan kepada pelajar yang lemah untuk belajar. Okey, sebagai contoh, terdapat pelajar yang lemah ataupun yang malu untuk bersuara. Namun dengan menggunakan kad Plickers, pelajar boleh mengutarakan pendapat mereka tanpa perlu bercakap. Dan yang terakhir, ia dapat menguji fokus dan kefahaman membaca murid. Di mana pelajar perlu fokus untuk memilih kad Plickers, dan pelajar juga perlu fokus untuk membaca teks petikan, dan juga perlu fokus untuk berlumba menjawab soalan. Baik, dan yang terakhir sekali, bagaimanakah keterampilan membaca dapat diaplikasikan menggunakan BBM Plickers ini? Sebagai contoh, keterampilan membaca dapat ditingkatkan dengan adanya paparan teks yang ditayangkan. Teks cerita ringkas yang ditayangkan itu adalah satu bahan yang boleh membantu pelajar untuk meningkatkan keterampilan membaca. Tanpa ada keterampilan membaca yang baik dalam kalangan pelajar, sudah tentu dia tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Di situ guru dapat membuat penilaian lah, di mana jika ramai pelajar yang menjawab salah, sudah tentu keterampilan membaca pelajar dalam kelas tersebut adalah pada tahap yang rendah. Apabila adanya pelajar yang menjawab semua soalan ataupun majoriti soalannya ada yang betul, jadi keterampilan membaca pelajar dalam kelas tersebut adalah pada tahap yang agak baik. Yang kedua, keterampilan membaca dapat diaplikasikan dengan cara pelajar membaca secara kendiri ataupun berkumpulan berdasarkan bahan yang diberikan, dan kefahaman dapat diuji melalui permainan Plickers. Seperti yang saya terangkan tadilah. Saya rasa itu saja untuk keterampilan membaca yang dapat kita tingkatkan menggunakan bahan bantu mengajar, iaitu aplikasi Plickers. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya memilih bahan bantu mengajar iaitu permainan gamifikasi Kahoot. Permainan gamifikasi Kahoot yang dipilih ini bukan sahaja dapat meningkatkan keterlibatan pelajar semasa melakukan aktiviti sama ada dalam kumpulan maupun individu. Malah, permainan ini juga dapat menjadikan kelas lebih interaktif dan lebih menarik. Seterusnya, permainan gamifikasi Kahoot ini juga dapat membantu pelajar untuk mengukuhkan komunikasi lisan mereka dengan lebih hormat. Berikut merupakan soalan-soalan yang akan diajukan. Antaranya ialah Asia, isi tempat kosong, tangan untuk menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Salma. Setelah pelajar membaca dengan teliti soalan, kemudian mereka akan memilih jawapan yang tepat. Setelah memilih jawapan yang tepat atau jawapan yang salah, pelajar-pelajar tersebut akan memberikan sebab mengapa mereka memilih jawapan tersebut. Melalui mereka menjawab soalan secara lisan atau komunikasi, mereka boleh menggunakan bahasa dan nada yang sopan. Di samping itu, tujuan saya memilih aplikasi permainan gamifikasi Kahoot ini kerana dapat meningkatkan motivasi pelajar. Sebagai contoh, permainan gamifikasi Kahoot ini menggunakan elemen permainan seperti mata, kedudukan skor dan elemen persaingan sihat untuk menarik pelajar menyertai dan melakukan aktiviti yang dijalankan. Kemudian, pelajar akan lebih berasa bersemangat dan motivasi untuk belajar kerana pembelajaran tersebut menjadi lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Dengan adanya elemen masa, pelajar akan lebih fokus dan berusaha untuk menjawab soalan dengan lebih cepat dan tepat. Seperti contoh, dengan menjawab soalan dengan betul, pelajar akan diberi motivasi untuk menjawab soalan-soalan yang lain, dan situasi ini akan menggalakkan pelajar untuk bertanya lebih banyak soalan menggunakan bahasa Melayu yang lebih hormat. Seperti contoh, bertanya kepada guru dengan menggunakan nada yang sopan. Seterusnya,
Tujuan saya memilih Kahoot ni juga dapat meningkatkan pelibatan dan interaksi dalam kalangan pelajar, iaitu pelajar perlu menjawab dengan menggunakan fikiran yang tenang, sekaligus dapat menjawab soalan dalam masa yang telah ditetapkan. Pelajar ini bukan sahaja dapat menjadi pendengar yang aktif, tetapi mereka juga dapat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Aktiviti ini juga dapat membantu dan menunjukkan komunikasi lisan yang lebih hormat, di mana pelajar perlu berbincang dengan lebih baik untuk berkongsi pendapat dengan rakan-rakan sekelas yang lain. Seterusnya, tujuan yang ketiga ialah dapat menggalakkan kerjasama antara pasukan. Kahoot ini boleh dimainkan secara dalam kumpulan, di mana pelajar perlu berbincang, bertoleransi dan mencapai kata sepakat dalam memilih jawapan yang terbaik. Selain itu, pelajar juga belajar untuk berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang lain, sama ada dengan mengucapkan penghargaan kepada rakan-rakan, mengucapkan penghargaan kepada rakan-rakan sekumpulan yang telah membantu untuk berjaya menjawab soalan tersebut dengan lebih baik. Teknik soal jawab dalam gamifikasi Kahoot adalah pendekatan interaktif yang dapat membantu pelajar untuk memahami penggunaan kata kerja yang betul, sekaligus dapat meningkatkan komunikasi lisan yang lebih jelas, sopan dan juga beretika. Antara kelebihan teknik soal jawab dalam Kahoot ialah dapat memantapkan pemahaman bahasa pelajar itu sendiri, iaitu pelajar dapat belajar menggunakan kata kerja dengan betul dan dapat menuturkan kata kerja dengan tepat. Seterusnya, permainan ini juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, iaitu dapat menggalakkan pelajar berfikir secara lebih kritis sebelum menjawab sesuatu soalan yang ingin diajukan dengan menggunakan bahasa dan nada yang sopan. Kahoot sebagai bahan bantu mengajar berperanan sebagai alat pembelajaran interaktif yang menjadikan proses pengajaran lebih menarik dan berkesan. Melalui elemen-elemen penting seperti kuis dan cabaran masa, Kahoot mampu meningkatkan motivasi pelajar sama ada dari segi pemahaman dan pelibatan mereka secara lebih aktif. Sebagai platform kuis digital, Kahoot ini berfungsi sebagai alat untuk mengukuhkan konsep, penilaian tahap pemahaman serta pemudah cara interaksi semasa dalam kelas. Guru dapat menggunakan aplikasi Kahoot ini untuk menjadikan sesi pembelajaran dengan lebih dinamik, sementara pelajar memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Aplikasi Kahoot ini juga merupakan pendekatan yang sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk membina pemikiran yang lebih kritis dari segi komunikasi lisan yang lebih hormat dan berkesan, serta kolaborasi antara pelajar dalam suasana yang lebih kondusif dan positif. Seterusnya, permainan gamifikasi Kahoot ini juga dapat membantu pelajar untuk menguasai keterampilan komunikasi lisan yang hormat melalui teknik soal jawab. Pelajar dilatih untuk berbicara dengan lebih sopan, jelas dan teratur, selain daripada menghormati giliran serta mendengar pendapat rakan tanpa menyampuk. Menyampuk dari segi tergesa-gesa untuk memberikan pendapat. Seterusnya, aktiviti ini juga dapat meningkatkan keyakinan pelajar itu sendiri sama ada berinteraksi di dalam kumpulan maupun di dalam kelas dengan lebih baik. Dengan pendekatan komunikasi yang beretika ini, pelajar dapat menggunakan bahasa yang betul dan membina adab komunikasi dengan rakan yang lain. Oleh itu, pendapat saya, Kahoot ini merupakan alat yang berkesan untuk memupuk komunikasi lisan yang hormat dalam kalangan pelajar. Cara-cara bermain permainan gamifikasi Kahoot ini adalah dengan guru akan memberikan kata laluan atau game pin kepada semua pelajar. Seterusnya, semua pelajar akan mengisi game pin tersebut dan perlu menunggu semua rakan mengisi nama mereka.
Langkah seterusnya ialah dengan setiap soalan yang akan dipaparkan di skrin utama perlu jelas dan dapat dibaca oleh pelajar. Kemudian pelajar mesti menjawab jawapan yang paling betul dan sesuai dengan kehendak soalan serta dalam masa yang telah ditetapkan. Langkah seterusnya, markah yang diberikan berdasarkan jawapan yang betul dan kelajuan menjawab yang cepat. Okey, seterusnya, setelah setiap soalan tamat, pelajar perlu mengulas dan menerangkan jawapan yang dipilih. Jadi, melalui langkah yang terakhir ini, pelajar akan menggunakan bahasa yang sopan, yang tepat dan jelas untuk menerangkan mengapa mereka memilih jawapan tersebut. Situasi ini akan menjadikan pelajar itu lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan dan menggunakan komunikasi yang lebih menarik. Berikut merupakan contoh komunikasi lisan hormat sewaktu proses PDP kelas saya berlangsung. Komunikasi lisan yang hormat memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk hubungan baik antara guru dan pelajar serta rakan sekelas yang lain. Berikut merupakan contoh-contoh seperti ada pelajar yang menggunakan bahasa yang tepat dan betul ketika bertanya kepada saya seperti jawapan A tersebut, iaitu pelajar menggunakan bahasa yang baik, nada yang hormat dan sopan santun ketika ingin mendapatkan penjelasan daripada guru. Situasi kedua pula menekankan kepentingan menghargai bantuan rakan dengan ucapan yang lebih sopan. Jawapan A tersebut merupakan contoh yang terbaik kerana murid menggunakan kata penghargaan yang lebih jelas dan ikhlas berbanding pilihan yang kurang sopan. Jadi di sini, secara keseluruhan, pendapat saya, permainan gamifikasi seperti Kahoot ini dapat melatih pelajar untuk berkomunikasi dengan lebih beretika, hormat dan beradab dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.